Okay, Assalamualaikum guys. Selamat petang. Okay, first setup cantik. Second setup. Second setup ni kita masuk terlalu awal lah. Bukan terlalu awal. Aku memang dah target dah. Ada 2 zone kat bawah. Siapa yang ada dalam grup kroni aku dah beritahu. Okay. Cuma second entry tu aku nak masuk tak sempat. Okay, lepas kena SL tu aku tengah close. Dia reject macam tu je. Okay, so okay, ini mapping untuk hari ni ya. Okay, so apa yang kita nampak sekarang, gold possibility untuk dia junam ke bawah lagi tu ada guys. Okay, cuma sekarang kita nampak dekat sini dia still respect. Makna kata adakah dia akan buat rejection ini untuk naik ke atas, naik ke mana? Okay, naik tempat yang dia buat BO tu kat mana? Okay, sekejap. Saya ambil baru Okay, BO kat mana? Kalau kita nampak ada satu BO dekat atas ni. Okay, kat area sini. Okay, kat sini dia ada buat satu BO. So, adakah gold akan naik? Possibility untuk dia nak naik collect ke atas tu ada. Okay, kita tarik satu trend line. Trend line kita tarik dari sini ke bawah. Okay. So, dekat area trend line ni nanti kita akan monitor juga. So, dekat area atas tu kita akan cari sell. Okay. So, ini untuk H1 lah H1 apa yang kita nampak, dia tengah respect zone yang ini. So, possibility untuk dia nak naik tu ada. Okay, kenapa aku target untuk aku buy? Aku dalam kroni aku dah bagi tahu tadi, tapi terlepas nak macam mana. Okay. Okay, dekat M1. Dia orang masa nak masuk awal tu aku tak kasih. Okay, masa nak masuk awal tu aku tak kasih. Masa price dekat sini, aku tak kasih dia orang buy. Aku suruh tunggu 2 zone bawah ni. 2 zone bawah ni dekat mana? Satu dekat situ, satu dekat sini. Ni satu dekat sini. Yang first dekat sini, tempat kita masuk lah. Second zone bawah ni. Bawah ni rupanya dia collect bawah lah guys. Tak apalah, benda dah terlepas kan. Benda pun dah kena SL. Okay, so sekarang kita tengok daripada S1 tadi kita turun ke M30. Okay, kita turun ke M30. So dekat M30 kita akan nampak ada satu zone dekat sini. So kita akan marking zone ni Dekat M30 ada satu zone dekat sini. So kita akan marking zone ini untuk korang monitor. Dia masuk dalam tu, nak counter sell, silakan. Okay, dalam zone ini. Okay, dalam zone ni kita marking siap-siap. If dia naik ke atas tu, kita akan monitor untuk masuk sell. Dalam zone ni berapa tu? 71 sampai 79, besar. Okay, zone dia tu besar. Okay, so kita turun sikit M15. So dekat M15 pun kita nampak tempat dia buat BO tu. Okay, cuma dekat mana dia nak collect tu kita tak tahu. So nak tak nak as a trader kita terpaksa take a risk. Sebelum kita nak take a risk, kita check reason. Okay, reason kita dah ada. Sekejap kita turun M5 dulu sikit. Okay, dekat M5. So dekat M5 kita cuba tarik satu minor trend line Minor trend line kita ambil daripada sini. Kita tarik. Okay. So dekat area situlah kita akan cuba masuk. Cuma kita kena jaga money management lah guys. Kita tak tahu possibility untuk dia collect kat sini, turun tu ada, atau dia nak collect dekat atas, nak reach trend line tu pun ada. Alright, so money management jaga. Tapi target aku price kemungkinan besar untuk dia junam lagi tu ada. Sebab apa? Sebab based on pada H1 kita dah nampak dia buat BO. Cuma sekarang kita tak tahu sama ada dia nak pull back tu dekat area mana. Adakah dekat lower time frame zone yang sekarang ini, ataupun zone higher time frame dekat atas tu. Okay, tapi first apa yang kita nampak dekat sini, dia dah sudah buat breakout. So kemungkinan besar untuk dia turun lagi tu ada. Cuma macam aku cakap lah, kita kena counter dekat mana tempat dia pull back dia tu. Ada 2 zone. Satu kat sini lower time frame punya, higher time frame punya dekat atas ni. Okay, zone atas ni. Ini higher time frame punya zone. So as a trader macam aku cakap lah. Oh okay, aku tak perasan. Oh, ada satu tempat yang buat BO lah kat sini. Nampak tak? H1 tu nampak. So ini adalah zone SBR. Dekat lower time frame pun ada zone. So cantik. Kita akan monitor dekat area sini. Okay. Cuma volume sekarang agak besar guys. So hati-hati, gerak sikit. Tadi tu kita tengok sebelah. Siapa yang terkena? Seminit 200 pip. Menangis. Seminit 200 pip ni sebelah ni aku rasa ni. Seminit 200 pip. Pisang. Memang pisang lah. Okay, so sekarang dia buat pullback ke atas. Kita akan monitor dekat mana untuk kita counter. Alright. Cuma money management jaga. Disebabkan disebabkan volume terlampau besar sekarang ni. Gerak sikit. Ujung tahun kan. Macam biasa lah. Ujung tahun. So hati-hati
Untuk next setup, kita akan monitor untuk counter S dekat atas ni. Alright, apa-apa nanti aku update. Tapi kalau aku tak sempat nak update, korang boleh monitor sendiri zone itu. Okay, boleh monitor sendiri zone itu. Arasah